Kak Cik Fatimah, namanya Genggam Fatimah atau Sanggur Fatimah. Assalamualaikum. Semoga urusan kita hari ini mudah-mudah je. Dan selamat datang ke Kakiku bersama saya, Ku. Jom kita tengok macam mana perjalanan haji saya. Boleh jadi perjalanan haji kita tak sama ya, tapi matlamat kita tetap super. Ia ini mendapat haji yang mabrur, InsyaAllah. Nanti jika video ni memberi manfaat, jangan lupa ya, subscribe, like, komen dan share. Let's move. Habis je breakfast, kami terus naik bas nak pergi ke Bukit Uhud, part of lawatan sekitar Madinah. Datang buat umrah atau haji, biasanya dah included dalam package kot. Baru pukul 6.40 pagi, tapi langit dah cerah sebab sekarang ni musim panas. Ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada jemaah semua. Selamat datang di bumi Madinah Al-Munawwarah, bumi yang mana tempatnya sangat banyak sejarah, dan boleh jadi tempat yang kita duduk ni tempat yang Nabi pernah lalu. Sebab siapa yang tengok kiri kanan tadi, dekat belakang bas kita ni ada satu masjid. Masjid ni nama dia Masjid Ijabah. So kat situ antara tempat yang Nabi pernah singgah. Dan sebenarnya dekat Madinah ni sangat banyak masjid. Andai katalah pasir ni tak ada kat sini, kita akan nampak satu lagi masjid, Masjid Sejadah. Dan sebelah kanan pula ada Masjid Nabawi. Dan di celah-celah hotel ada satu masjid putih lagi. Agak-agak lah yang putih tu. Yang tu masjid apa? Siapa tahu? Kat sini ada yang dah pernah datang umrah ke sebelum ni? Yang masjid yang celah-celah hotel tu, jemaah nampak ke? Yang warna putih tu. So tu adalah Masjid Bukhari. Tu adalah tapak rumah Imam Bukhari masa di sini, semasa dia di Madinah. So dia berada di antara hotel Imam Royal. Sebelum perperangan Uhud ada peperangan apa? Peperangan apa? Peperangan Badar. Peperangan Badar berapa lawan berapa? 313 lawan 1000. Siapa yang menang? Islam menang kan? Okey, dia macam ni. Kenapa peperangan Uhud ni berlaku? Bila mana orang kafir Quraisy kalah peperangan Badar, dia umpama saya, lepas tu Abu Haziq, dan juga haji kita seorang lagi 3 orang. Kami 3 orang berjumpa dengan 10 orang Arab yang pergi gym. Lepas tu kami menang bergaduh dengan dia orang. Agak-agak malu tak dia orang? Mesti malu kan? Dia tengok apa ni, dah lah dia ni tak adalah besar sangat, badan pun tak pergi gym, tapi kalah. So tu adalah situasi macam mana orang kafir Quraisy peperangan Badar. Umat Islam pergi peperangan Badar bukan nak berperang, tapi untuk buat pintasan kepada barang dagangan. Tapi yang barang dagangan tu selamat, itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia power dalam seni peperangan. Jadi dia berjaya melintasi tentera muslimin dan tentera kafir Quraisy sampai ke Mekah. Jadi dia tak berperang, tapi orang kafir Quraisy yang nak selamatkan dia tu pergi berperang. Dan mereka kalah. Kalau kita, member kita berkorban untuk kita mesti rasa nak balas dendam. Macam itulah situasi Abu Sufyan. Dan balas dendam itulah berlaku dekat depan ni, di peperangan Uhud. Dan kita boleh nampak sekarang ni banjaran Uhud, Bukit Uhud. Mohon maaf ya, bukan Kak Cik Fatimah, namanya Genggam Fatimah atau Sanggur Fatimah. Nama saintifik dia Anastatica auranedra. Terkelihat lidah nak sebut. Hidup kat gurun-gurun je, bukan gurun Kedah tau. Kegunaannya untuk perubatan tradisional, especially untuk kesihatan wanita. Selebihnya kena rujuk pakar. Saya ni tahu sikit ya, panggil pun salah. علينا
نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله 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 يا رسول الله يا رحمة. Boleh dikatakan inilah sebahagian daripada jemaah haji dari penerbangan KT-22. Secara ringkas yang Ustaz ceritakan mengenai perang Uhud ni berlaku pada 7 Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan 23 Mac 625 Masihi, setahun selepas perang Badar. Penyebab utamanya adalah satu, dendam kaum Quraisy sebab dia orang kalah teruk dalam perang Badar tu. Dua, faktor ekonomi dan politik sebab Islam dah berkembang kat Madinah, so geng Quraisy terasa terancam dekat Mekah sana. Jumlah tentera pula, tentera Islam asalnya 1000 orang bawah pimpinan Rasulullah, tapi 300 orang tentera munafik dia patah balik ke Madinah, so tinggal 700 orang je tentera Islam. Dan tentera Quraisy pula seramai 3000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid. Dia orang tak masuk Islam lagi waktu tu. Mula-mula Rasulullah susun strategi di kaki Gunung Uhud. Rasulullah letakkan pemanah di Jabal Ar-Rumah dan dah pesan jangan tinggalkan posisi kecuali dengan arahan. Tapi bila dah nampak nak menang, nampak pula musuh dah start berunduk dan harta pampasan perang pun nampak banyak, mana apa lagi turun le nak impun harta tu. Mereka buat dek je arahan komander. So langgarlah arahan Rasulullah. Khalid bin Walid pula bila tengok lokesen pemanah dah kosong, apa lagi ambil peluang dia serang dari belakang dan kepung tentera Islam. So tentera Islam pun lumpuh lah. So kesan dan iktibarnya gugurnya syuhada. Kira-kira 70 orang syuhada Islam gugur dalam pertempuran ini, termasuk bapa saudara Rasulullah Hamzah ibni Abdul Muttalib. Pengajarannya pula kenalah patuhi arahan pemimpin yang tidak zalim dan menjauhi sifat tamak. Itulah secara ringkasnya. Dan selepas ni balik ambil kursus mutawif. So sekarang kita berada dekat kawasan nama dia Sultanah, telaga yang diwakafkan oleh Saidina Osman. Kalau kita ke kiri, kita akan jumpa Universiti Islam Madinah. Kalau kita pergi straight, kita akan jumpa Kilam Quran. So kita berada dekat tempatnya lah. Telaga Osman ada dekat dalam belakang daripada bangunan. Ada lagi? Telaga Osman ada lagi. Dikatakan masih lagi berair. Saya tak tahu yang latest macam mana, tapi yang sebelum ni masih lagi ada air. Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah. So bila sampai kat Masjid Kiblatan, bas lalu je, kami pun tak turun, tengok lambas je lah. Sampai je Masjid Quba, terus solat sunat. The first masjid yang dibina dan diasaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja baginda tiba di Quba, iaitu semasa peristiwa penghijrahan baginda dari Mekah. Ini pun tempat lawatan yang selalunya included dalam mana-mana package umrah atau haji. Ladang kurma, orang bawa kita ikutlah. Saya tak beli apa-apa pun kat sini. Kurma saya order dengan ustaz je. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ni. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video.
tengok saya datang aku buat malam-malam. Saya buat apa aku buat malam-malam ya?